Ayolah, tadi memang nak cakap. Rasa macam malu pula. Dekat tu macam nak kering dah. Teman lah. Nak air apa? Hais ada tak? Ada. Teman. Yelah. Biarlah diorang berbual. Biar. Dua, ya. Cepatlah. Yelah. Ais limau aku kat sana. Limau banyak ke? Tak kon air apa? Limau campur lagi. Saya sebenarnya tak ada langsung rasa bersalah dengan awak. Sebab saya rasa soalan saya tu betul. Dan saya memang nak sangat tahu jawapan tu daripada awak. Tak ada sebab pun saya nak minta maaf sebab saya tak buat salah. Hebat sangat ke awak ni? Sampai tanya soalan pun salah? Hello? Awak ni kan, boleh tak awak pandang muka saya ni bila saya tengah bercakap dengan awak? Ha? Orang cakap, kalau kita bercakap dengan orang tu, kena pandang muka barulah ikhlas. Ish, dia ni kan geram aku. Geramnya aku dia ni. Kenapa awak takut sangat dengan perempuan, Ke awak takut jatuh cinta dengan saya? Senyum pula dia. Tak payah nak senyum-senyum sangatlah. Kalau berani, pandanglah muka saya ni. Hello. Jazlan. Oh, geramnya aku. Mencapai kesabaran betul. Jazlan. Pandanglah kalau berani. Hello. Dia orang dah sembang. Betul. Tapi kan pun anakku tu macam terpusing macam tu. Dia malu-malu miau. Tapi mau. Dah bisu ke? Awak jangan ingat saya datang sini, saya nak minta maaf kat awak atau nak jumpa awak.